jom kita sama-sama tik satu lagi bucket list, Avatar Mountain. Batuan kat Yuan Jia ni memang unik sangat sebab sebenarnya ni dulu dalam laut tau. And then bila laut mengering, batuan-batuan kat sini macam tanah kat sini dia mengekah, and then jadilah batuan unik yang kita tengok hari ni, Yuan Jia. Oh, memang salah satu natural wonders of the world lah ni. Dulu James Cameron datang hantar tim dia sebelum dia buat Avatar tu untuk study kawasan Hunan ni. And then dia orang decide untuk abadikan dalam cerita Avatar Himalaya Mountain tu. Dekat sini lah tempat dia. Sekarang kerajaan China dia tukar nama tempat ni daripada Yuan Jia ke Avatar Mountain untuk tarik pelancong datang kat sini. Cantik lah. And kat bawah ni kita boleh tengok straight. Curam gila sebenarnya. Oh dahsyat lah pemandangan kat China ni. Kalau kita boleh jerit turuk batu akan keluar naga dari bawah tu. And then Jake Sully dia akan datang dari sana. And then dia akan tunggang turuk batu tu. Itulah imajinasi James Cameron masa dia datang tengok tempat ni. Nak tengok full story, search je channel Fikri Zamri.